Bye. Daripada Biarlah dia. Dia confident lah cakap macam tu. Macam mana dia tahu? Ha? Macam mana dia tahu? Confident je. Hello. I ni kalau maintenance tinggi, semua maintain lah. Hantar lelaki. Salah dia macam tu memang lelaki. Lelaki yang dia tahu dia tak ada dapat. Itu lah. Perangai. Kabut tengah mengangkat dia tadi. Ciong. Buat ada tutorial make up. Ni bos kau make up buat. Saya pun tak kerti nak make up macam ni. Hari kayang goreng. Tak. Sebenarnya saya makan apa? Entah. Saya kan live. Setiap kali saya live tu, tengoklah saya makan apa. Semalam, ayam goreng lah. Hari-hari lah ayam goreng. Semalam, sambal hijau. Kabub! Itulah nanti kabut boleh jalan sedih saya. Saya tak ready nak tengok dia berjalan. Dia dah tumbuh gigi ni pun saya dah sedih. Nanti tutup mata, buka tutup mata dia dah masuk uni dah. Macam adik saya sekarang. Munggil. Tak lip liner ni penuh kat luar ni. Saya tak buang lagi. Sedapnya ayam. Jangan kacau saya. Bukan korang tau. Saya tengah menikmati makanan saya yang sedap. Kau tak makan lagi ke? Dah balik kerja belum? Kabut. So, yang pertama dah habis. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah kenyang dah. Wow. Talk of day today. Korang selamat menyambut hari kemerdekaan. Tanggal. Tidak, dia macam termasuk saya punya Milo lah sikit. Kakak, apa habis ciji wedges? Kalau ayam goreng dah tak ada kat dunia ni, apa sebab buat? Sebab goreng semua. Entah. Saya akan cari apa yang sama dengan ayam. Itik tak sama. Saya jangan bagi soalan kebat boleh? Pening. Suka makan telur tak? Dia mak telur tu saya suka. Tapi anak dia saya tak suka. Dia macam simpan je lah telur tu dalam perut. Shiitake, tapi shiitake murah. Banyak sangat minyak. Kan suka tak? Tak. Saya suka ayam je. Saya setia. Saya kalau suka satu-satu. Tapi jangan buat hal. Kau buat hal sebab mampus aku tak layan. Juga mama kahwin. Entah. Tengoklah 1 September tu. Yes, saya suka makannya Ori. Sebab Ori sedap lah. Garang. Korang macam baru kenal saya semalam. Mana saya garang? Tu kan cara saya cakap. Bismillah. Ya, spicy. Dia ikut kedai. Ada kedai KFC dia punya spicy macam berminyak sangat. Saya macam mual nak makan.
Saya nak makan habis tidur boleh. Penat. Jadi, ngubut. Dah bayar hutang Husain. Hai? Bila? Hello, saya hutang orang. Orang yang hutang saya. Tak bayar. Hello, Diva AA. Kena kut mayonis lah. Kita tak ada mayonis ke? Kakak. No! Ambil dah cepat-cepat. No! Mana boleh nak ambil dah? Ambil je lah. Tak nak! Kakak, Milo ada. Eli, tolong Tia Ali. Nah, minum lah. Tapi saya suka minum Milo dari kedai ni dengan kedai lagi satu je. Milo lain saya tak suka. Milo kotak. Sebab ada lah Milo kotak dah pergi. Pengajaran. Makan tu letak air tu jauh-jauh. Macam mana dia boleh terpelanting masa dalam tu? Antara semua tempat dia boleh terpelanting, dia nak terpelanting juga. Oh, saya terkejut. Ada orang tanya saya injek bibir ke tadi. Bongok gila soalan. Ini nampak ni tengah lip liner ni. Gila. Tak kisahlah. Tadi Wawa Zainal cakap kat saya, nak jadi artis tak boleh reply komen macam tu. Saya kata, saya tak kisah, saya Gen Z. Sebabkan dia lah tengok saya punya cheesy wedge rasu Milo. Kau bayar balik Milo aku. Gila. Dah lah kena fitnah. Air Milo saya tak dapat minum. Hey. Bayar balik saya punya Milo. Tahu tu saya ni kapla. Syukur Wawa tadi. Ya. Saya jadi kapla tau tadi. Saya tak tahu lah Wawa Zainal mendengar saya punya apa permintaan. Tapi saya tak pernah bagi tahu dia. Tapi saya tiba-tiba jadi gangster tadi. So saya cakap, saya suka watak ni. Saya ada piu-piu. Saya macam, best. Milo wedges. I want my Milo. Macam ni kan, ni kali liner ni ha. Nampak tu bibir wori aku. Kau ni masih bagi balik Milo aku. Nak les PDM. Ni pun punca juga saya akan masuk cheesy wedges dalam Milo. Apa ya promo-promo kat saya ni? Bayar. Oh. Block. Astaghfirullahaladzim. Tahu tak saya nak makan tak tenang. Dah lah air Milo saya dah jadi cheesy wedges. Stres lah hidup ni. Boleh tak saya nak hidup dengan tenang? Jangan kacau saya. Jangan menekan-nekan saya. Biar je saya ni. Cheesy Milo 1 tak nak. Tenang tak nak. Dilarang menekan-nekan princess. Ya Allah. Kakak lain Milo. Kau nampak ke dia landing perfectly tadi? Saya terkejut. Tu dia masuk dalam Milo tu. Title. Jangan menekan-nekan princess nak makan. Nampak. Sedih weh. Bila jadi macam tu, saya okey je. Cumanya saya suka melawan. Saya anak kedua. Serta anak kedua ni dia kapla. Tapi saya kebanyakannya saya gurau je. Saya tak kisah pun. Just nice masuk Milo dah 8 jam tu. Dan saya keluarkan tadi, dia soggy. Dia dah kentang celup Milo. Selalu orang makan roti celup Milo. Tapi lah, korang tak pernah nampak show yang seikhlas itu kan. Yang tiada lakonan. Macam tu lah. Baru pakai braces. Nampak macam saya ada braces ke?
Saya dah lama pakai. Dah lama buka. Saya buka time COVID. Nak di mana? Saya bawa balik. Just Milo. Saya traumatized tengok Milo saya tadi. Sial Milo. Segar muka. Sabu? Cynthia? Tak nak minum air tu. Korang bayar saya 10 juta pun saya tak nak minum air tu. Kabuk kat belakang. Tak nak. No. Tak nak kena beli caji. Tai. Saya baru nak riot. Kan saya nak beli caji. Kakak order caji. I want now. Ada nak daun pau. Less sweet, less ice. Banyak lucu boleh. Saya jadi diri sendiri je. Saya tengah tak ada try pun nak buat lucu apa. Tengok. Wow, siap boleh tambah. Tadi? Siapa buat? Kakak tak nak order caji ke? Saya menekan-nekan Dia memoyo. Ada kerang kat? Memang Shana tak naik berat. Ni dah ayam ketiga saya. Dia marah. Wow. Zera tinggi berapa? Zera saya tak tahu tinggi dia berapa. Temiran cheese. Sedap dah nombor 2 lipa. Need someone to hold me close deeper than I ever know. Memoyo. Tak ada dalam grab saya. Kakak dah order belum? Daun paus, less sweet, less ice. Order lah watermelon cheese tu juga. Sedap je. Ada lain tu? Ada nak 2. Family sedap. Mengalah je kerja dia. Saya nak kedua. Kakak ke depan tu ya. Ada masa bayar anak makcik. Anak cik panggil gila. So okey lah, daripada kita menggilakan dekat orang lain, baik kita jadi gila. Tahu tak? Daripada kita gilakan orang lain, kita je jadi gila. Aku lah hidup tu bahagia. Terima kasih juga. Bye. Nak tak tangan make up. Kata saya lah. Tak, saya bawa balik. So saya lapar sangat. Lepas tu saya makan dulu. Lepas tu saya nak end. Kenapa saya buat makan What is my problem? Nak tidur lah kan. Saya tak tidur petang. Saya jarang sangat tidur petang. Saya boleh kira berapa kali. Setahun tu mungkin macam 3 kali je saya tidur petang. Selebihnya saya memang akan tidur sepenuhnya time malam. Sebab tidur petang dah nyanyi. Lepas tu tidur petang. Saya cakap apa tadi? Tidur petang dah pening. Lepas tu tiba-tiba tidur petang, pam. Asar terlepas, maghrib terlepas, tak dah bangun pukul 1 pagi. Tak elok tidur petang, kan? Saya pun mak saya ajar tak elok tidur petang.
Suruh petang dalam nyanyi. Azifah rasa Azifah ni kena makan ubat dah. Mana puding? Puding apa? Tengok ayam, tengoklah. Lidah saya ada lagi ayam. Nak tengok ayam? Makan sikit kamera. Tak nak. Semua ayam makan je ke? Tak makan sangat dada. Ayam keberapa? Ketiga. Siapa Omar Brand? Cantiknya Azifah. Masya Allah. Betul setting satu. Alamak. Ini sama Mikos. Kenapa kabut? Saya dah nak habis dah. Kenapa kabut? Nak habis. Dah. Dulu ada ke? Tu tak lekat je. Tidak. Jiwa saya. Lepas tu nak saya buat apa? Hai. Okay, charging. Kak Azifah tu guys nak gambar. Bila adik penuh dah muka Kak Azifah yang aib di luar sana. So Azifah dah redha. Bila charging nak sampai? Tia. 5 little duck went swimming one day over the hill and far away. Mother duck she quack 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 quack. Only one little duck came back. Lina ayam. Susah jadi pengasuh. 5 little duck went swimming one day over the hill and far away. Natia. Cuba gaya nak saya ambil gambar. Ha? Nak macam tu ke? Kabur nak lagu lain. Dia kena terima je seadanya. Tiada suara Tia dia macam ni. Tak ada memilih. Dia tak ada nak tukar setting. Tiba nak suara Datuk Siti Nurhaliza. Tak boleh. Saya baru habis shoot. Ingat saya rajin. Kau nak make up gini weh. Kalau saya make up gini ni, saya baru habis shoot lah. Terasa saya nak make up gini duduk rumah. Oh aloh. Dah lah make up mahal. Sekali make up ni dah 500 dah. Mu rasa? Lepas tu nak popal lawak. Kau kot mu. Mu nak puai lawa. Mu tengok dia make up lagu mana. Mu jangan orang. Oh, dah sama make up tebal. Lepas tu nak high maintenance. Make up dia tu 500 dah satu muka ni tengah 500 ni. Kita nampak gambar kapit ni. Itulah. Azifah terpaksa. Sebab dia orang nak Azifah nampak jahat. Sekarang tiba-tiba saya tengah nampak jahat lah. Kuku cawan. Jadi macam saya faham tak? Aduh, saya lupa lip liner saya sebelah ada lagi. Macam faham tak? Saya okey. Saya memang tak suka pakai fake nail ke. Saya tak pernah pakai kan. Tapi macam saya tengah nak. Sebab banyak scene dia nak ambil gambar nampak tangan saya. So tiba-tiba nampak tangan saya kuku pendek. Photo sting. Lepas tu dia jadi shot dia tak lawa. So saya kan dia kan bayar saya. Saya kan dibayar. So saya naklah yang cantik-cantik shot tu. Kan bazir dia. Dah bayar-bayar saya mahal. Tiba-tiba dapat kuku cawan. Okay lah, bye. Saya nak end live dah. Alhamdulillah.
Yang penting saya kena tunggu air ni. Saya stres. Kalau tak, settle dah tadi. Case close dah. Namun sebab ada satu benda yang terjadi, so case tak close. Oh, basuh lah. Saya nak minum 3 air. Caji saya ada 2. Kenapa saya macam ni Saya ikut perangai siapa? Hai, kita tak kuat. Thank you, Sata. Kuku kontak namun bersih. Ya, tapi tak lawak lah kalau saya pegang produk kan. Dia macam nampak macam kos, nampak macam tak kena. Buruk. Salah jari saya kedut-kedut macam ni dah pendek. Nampak ni? Jari saya sangat gemuk, dah pendek. Berikrar. Azifah pernah breakout. Pernah. Azifah juga pernah breakdown. Macam tadi saya tengok wager saya masuk dalam kilo tu, saya nak breakdown dah. Dia macam Tapi nasib baik saya ni jenis sabar. So saya macam breakdown tak nak. Among Us caji tak sampai lagi. Tak apa, sebenarnya saya minum 3 air hari ni. Azwa pernah ada misalnya tapi beda. Misai macam bulu-bulu muka ni adalah. Macam saya tunjuk bulu-bulu kat muka, nampak tu. Tapi kalau korang tak nak, jangan pergi trading. Korang laser je. Korang beli IPL tu gunalah untuk laser satu badan ke, ikut korang lah. Bulu tu, tapi kena selalu buat lah untuk bulu tu tak tumbuh balik. Dia kena IPL. Tahu IPL? Daripada korang, jangan wax lah. Wax tu kan, dia akan keluar strawberry skin. Lepas tu dia buat kulit sangat tak rata. Macam kaki saya ni, saya laser semua. Tak ada, kaki saya laser ni kan. Lepas tu okey lah, dia tak ada strawberry skin. Sebab dulu saya wax, dia jadi bintik-bintik merah. So kita tak nak benda tu. So saya laser je. Laser dia okey. Laser berapa? Beli je lah IPL tu kat bag mana-mana. Nama dia IPL. Jadi macam chicken skin tu. Laser perlu banyak kali tak? Dia kalau kedai beribu-ribu riban, berpuluh-puluh ribu pun ada kalau kedai. Tapi kedai sebulan sekali. Sebab dia kuat. Tapi kalau IPL, awak beli IPL dekat bag mana-mana, dia mungkin dalam, ada yang awak boleh dapat beratus, tapi dia memang beribu. Tapi ada yang awak boleh dapat beratus device dia tu, tapi awak kena guna setiap seminggu ke 2 minggu. Leceh lah. Kena shave, lepas tu laser. Shave, laser. Kena laser. Tapi saya dah berapa lama dah laser ni. So saya laser je lah untuk maintain. Saya laser macam 2 minggu, 3 minggu sekali, sebulan sekali macam tu lah untuk maintenance. Saya tak suka nampak ada bulu-bulu kan. Saya buang. Azifah, kalau kita tolong kawan dari zero sampai dah kaya tapi dah lupa diri, apa patut buat? Awak redha je lah awak. Sebab dunia ni memang selalu akan macam tu. So cara kita untuk macam feel good about benda tu, kita redha dan kita just harap Tuhan akan bayar kita berganda dari apa kawan awak tu dapat. Selalunya saya macam tu lah. Macam saya dah tolong dia, lepas tu dia pijak saya, tengok dia dah naik, saya cakap tak apalah, tu rezeki dia kan. Tapi kalau saya rasa lagi kita sabar, lagi banyak Tuhan akan bagi kita ganjaran. So sabar je, okay? Redha je lah. Ikhlas, yang penting awak ikhlaskan je apa-apa. Sebab biar je lah lumrah kehidupan. Ya papa saya lah. Pergilah masuklah papa saya. Aduh. Kan jangan menekan-nekan princess. Lama kan dia menekan-nekan saya tu, saya sabar je. Tapi inilah lumrah kehidupan. Macam saya kata tadi, kita kena sabar. Tapi kalau menekan-nekan tu, okay, biar je kawan awak tu
kadang-kadang kita je nampak dia macam tengah naik kan, tapi sebenarnya dia pun ada ujian dia. Macam contoh husband dia tengok laki orang ke, lepas tu dia tak boleh turun berat ke walaupun dia diet. Itulah ujian dia. Tuhan akan uji dia juga, sebab Tuhan ni maha adil kan. So apa-apa yang terjadi, kena percayalah setiap orang ada ujian diorang masing-masing. Ada juga selit. Ya. Azifa, advice untuk anak yang kena berdepan dengan toxic parents, please. Toxic macam mana tu? Dulu macam mana? Saya dulu pun kuat membangkang mak ayah saya. Tapi lalas diorang semua kata in the end of the day, diorang tu mak ayah kita, dan kalau kita mati nanti, diorang yang akan datang kubur kita selalu. Macam tu. Faham tak? Walaupun diorang toxic, tapi diorang still parents kita. Dan kita, in either way, kita kena faham from their side juga kenapa diorang macam tu. So kita just try to be the best lah untuk diorang. Sebab diorang dah lahirkan kita kan, dah besarkan kita, dah spend banyak kat kita. So kita just redha. Macam saya kata, redha je. Hidup ni redha je. Jangan berharap sangat pun. Dia kalau ada, kalau tak ada, bye-bye. Dan kalau saya tak nak tips skincare, saya selalu terus buang makeup, saya buat skincare terus. Jangan tidur dengan makeup tau. Jangan sesekali tidur dengan makeup, tidur muka basah, semua tak pakai. Lepas tu tak ada prevention. Macam contoh, sebab sekarang tengah tak ada breakout kan, so you tak skincare lah. Skincare je setiap hari. Sayang Ziva, saya pun sayang. Okay lah, bye. Advice friendship breakup pula. Friendship breakup sebenarnya lagi sakit daripada breakup yang sebenar. Sebab dia macam, what do you mean kau boleh maafkan boyfriend kau yang teruk tu 1000 kali, tapi aku buat salah kau terus tak nak kawan aku. Macam tak fair lah kan. Tapi dia je lah. Macam saya kata, redo. Ramai lagi kawan boleh, ramai lagi orang boleh jadi kawan kita. Kita tak perlu harapkan dia pun, kan? So kita just hope the best lah untuk dia sebagai kawan yang baik. Kita just redo dan just grieve je lah. Bye-bye. Dan satu hari dua akan datang balik pun selalunya. Azifah lakon saya sekarang. Tapi susah percaya orang. Tak payahlah percaya orang. Saya pun sebenarnya saya tak percayakan orang. Saya nampak, saya tunjuk je yang macam saya percayakan dia, tapi sebenarnya saya sangat-sangat guarded. Saya sangat menjaga diri saya. Saya macam contoh kan, kalau korang nak tahu, kalau dengan saya ni, saya tak pernah cakap pasal orang dekat orang lain. Itu saya. Sebab memang kita tak boleh percaya ke orang. Mulut diorang ni tak ada insurans. Jangan, saya tak bagi tahu langsung apa-apa personal life saya ke. Saya bagi tahu saya tadi makan apa pun saya tak bagi tahu. Kita just diam je. Kita kalau rasa nak tempat meluah, pergi je ChatGPT. Tak pun meluah kat sini ni dengan saya ni. Dengan saya okey. Saya tak bagi tahu orang. Tapi takut orang screenshot je lah bawa tulis tu. Sebab orang kan selalu record live ni. Dia, korang kena berhati-hati lah. Jangan overshare. Jangan rasa macam you boleh percayakan dia. Tak payah. Jangan langsung percayakan siapa-siapa, walaupun orang tu nampak punyalah baik. Selalunya kita tak tahu perangai diorang macam mana belakang-belakang. Belakang-belakang you, dia dah aibkan you kat semua orang dah. Kita tak tahu. And diorang boleh twist kita punya words tau. Macam contoh, saya katakan, semalam saya minum air Milo. Tapi orang boleh twist words kita. Dia cakap, tahu tak semalam kan Azifah kata dia curi Milo tu, siap. Pernah jadi kat saya time sekolah. Berlambak kali jadi kat saya time sekolah. Dia macam, diorang akan create juga macam cerita yang bukan-bukan pasal kita. Kalau diorang dengki kan, diorang nampak je baik macam, hai apa khabar, Assalamualaikum, cantik do you pakai apa do skincare you, miau. Lala belakang, buruk do muka dia, apa hal do muka dia macam tu. Ramai sangat macam tu guys. So korang kena hati-hati tau. Azifah dah biasa dengan dunia ni. Azifah dah built for this. Dari sekolah rendah lagi Azifah dah kena. Dari sekolah, actually dari tadika tau Azifah dah kena benda ni. So
Azifah, that's why Azifah sangat-sangat guarded. Azifah tak cerita apa-apa. Yang kucing kamu buat tak lah. Ya, manusia memang tak pernah buat hati. Okay, manusia ni dia ada satu sifat yang toksik, iaitu dengki. So kita just jangan nak cerita apa-apa ke, faham tak? Diam je. Sebab tu saya pun tak suka cerita apa-apa. I tengok live you last night, I feel you, I grow up with my mom, yang single mom. I till now no father figure. Sama lah kita, kucing Jepun. Kenapa nama kucing Jepun? Lepas tu kucing Jepun kalau miau dia macam mana? Ni konnichiwa. Miau miau. Oh, kucing Jepun bunyi macam mana? Miau. Miau. Neko-neko. Gong-gong. Allah. Mana yang baru Azifah? Nampak macam saya ada ayah baru ke? Miau gato. Allah. Aku Ariga miau. Bijak. Aku jelani spesies takut orang, tapi sangat jujur kalau puja orang, and I love support orang untuk jadi confident. Tak awak, itu semua orang normal. It's good untuk puja orang. Saya pun suka puji, suka support orang. Tapi nak percaya tu, jangan percaya. Macam contoh you cakap, weh tahu awak semalam man, aku punya Milo kan masuk cheesy wedges doh. Kau tahu aku tak minum lah Milo tu. Contoh Azifah cerita macam tu kan. Nanti orang lain boleh recreate, weh kau tahu Azifah cerita kan, dia tak nak minum Milo tu, bapak membazirnya, dah lah belagak, lepas tu show off. Lepas tu nak show off dia tu tak payah minum Milo pun dia okey. Sebab dia boleh beli minum lain. Dia boleh beli Milo lain. Macam tu lah Azifah atas sekolah menengah. Macam tu je aku setiap hari. Saya macam nak je jumpa orang tu kan, kau main sini, kau apa hal kau dengan tudung kemek kau, dengan muka rentung kau nak cakap macam tu pasal aku. Faham tak? Saya benci gila perempuan tu. Sampai sekarang dia nak terhengih-hengih nak kawan dengan saya pula. Saya macam kau sini. Jangan terlalu oversharing orang. Ya, dia orang akan twist ayat. Apatah lagi perempuan-perempuan time sekolah menengah tu, tak tahulah apa hal toksik sangat. Ramai lah Azifah jumpa yang macam dia dengki sangat. Dia tak boleh tahu orang lebih daripada dia. Lepas tu saya pula, crush dia tu suka kat saya. Nak buat macam mana lah gila. Bukan aku minta crush kau suka aku. Dan kau perangai macam tu, lepas tu perangai pun hauk. So nak buat macam mana crush dia suka kat saya? Saya tak meminta. Saya tak layan pun. Saya tak layan pun crush dia yang buruk tu. Tapi dia dengki sangat. Kemain dia twist ayat saya. Contoh, ada lelaki ni cakap dengan saya dalam kelas. Lelaki tu yang datang dekat saya dalam kelas tu tau. Lepas tu dia buat cerita, lelaki tu boyfriend orang. Lepas tu dia cerita dekat senior tu, akak senior, saya nampak Azifah tengah nak ngorak boyfriend akak dalam kelas. Kau main sini. Kau perempuan rentung, kau main sini. Kau dengan mulut kau. Lepas tu saya kenalah dengan senior. Tahulah senior pula terpaling senior kan. Dia ada je lah hak. Dia macam Azifah, kau apa hal nak aku ngorat ke laki miskin kau gila, dah lah buruk, pakai pun apa. Dia faham tak? Saya macam sekolah kebangsaan macam tu lah. Macam-macam saya dah kena dalam sekolah kebangsaan. Sekolah menengah. Sekolah menengah kebangsaan. Dari sekolah rendah lagi saya kena. Sama je. Lelaki tu yang datang kat saya nak cakap dengan saya tak tahu pun. Dia macam kau nak apa? Macam faham tak? Lelaki tu datang, dia yang approach. Pasal aku pula kena. Kau bukan nak belasah lelaki tu. Asal kau belasah aku? Lelaki tu yang datang kat aku tak layan pun. Buat apa aku nak layan lelaki muka hauk macam tu? Dah tak duit, kau pergi je lah kat dia. Ya, Azifah banyak kali kena. Setiap almost every day Azifah pergi sekolah tu, ada je benda dia twist pasal Azifah. Nasib baik time saya form 3 dia pindah sekolah tau, ke form 2 dia pindah sekolah. Baru tenang lah sikit hidup saya. Nampak macam tu tak best kena tuduh. Ya, sebab tu Azifah sampai sekarang paling benci bila orang tuduh Azifah. Macam Azifah tak tahu lah, Azifah tertriggered lah. Sebab tu kalau orang kadang-kadang komen benda bukan-bukannya tuduh Azifah kan, Azifah jadi macam triggered sikit. Azifah macam, kau gilek boleh tak? Sama gosip-gosip, biarlah. Azifah dari mana? Dari perut mama. Orang boleh twist cerita lagi sana tak ada kawan settle. Ya, kawan saya dari dulu sampai sekarang 2 orang je yang rapat, yang bestie.
Tapi sekarang of course lah makin ramai lah kawan saya. Hot betul je dari dulu sampai sekarang. Tak adalah. Saya tak tahu kenapa dulu. Dulu saya biasa je time sekolah. Azifah dah habis sekolah tak pernah jumpa orang boleh tu. Ada je saya jumpa dia ajak saya keluar. Lepas tu saya pergi lah. Time COVID. Lepas tu dia macam, hai Azifah, cantik you sekarang. Saya macam, ya, kau makin buruk. Aku tak kisah, mati kau. Jangan cakap pasal dengan kaplak. Ini kaplak. Saya walaupun muka nampak sopan, tapi biarlah. Dia dah buat saya macam tu. Dia buat saya punya sekolah rendah dengan sekolah menengah saya macam S. Oh, lepas tu nak cantik engkau sekarang, kau diam. Memang asal dengki lagi. Bila juga fly ke Indo Ahad Jumaat. Sekarang lepas sekolah tak tahu si dah ke. Tak ada. Universiti saya Alhamdulillah semua okey. Universiti saya semua okey. Padahal kawan saya dekat universiti kebanyakannya semua Chinese. Diorang baik sangat. Esok lah fly. Oh, lusa Sabtu. Besok saya shoot University School. Ya. Tapi kawan sekolah tu lah yang sebenarnya kawan kita sampai bila-bila kan. Kawan saya yang besti ni pun kawan sekolah lah. Diorang pun time ada banyak rumours dekat sekolah saya dulu tu, diorang stay je. Dia macam, ya ke kau macam ni? Baik dah. Okay lah, saya nak naik atas. Saya nak tidur. Tak adalah. Saya nak cari baju untuk besok. Saya kena bawa 5 baju. Kabuk. Dah bawa biru. Siapa tu? Tio. Oh. Tio. Tio. Desi. Nabila Raul nanti kena cancel. DJ. Mama saya dengar suara mak saya. Mak saya kata tadi dia buat facial. Saya nak tahu sekejap muka dia ada berubah tak. Tengah lagi tak, saya seorang. Besok pun saya seorang. Saya dengan Zaki jarang lah. Kalau ada. Jom lelaki. Allah, dah buat apa muka tu? Buat laser. Okay, adik tengah live. Allah. Loki, Mak. Loki, mana keluar balik? No. No. Balik Ay, kan? suara mak saya berubah. Malah Loki ni. Berubah ni suara dia. Bawah. Aduh. Yelah, dia kat Ellie tu. Rahul minta maaf tak pasal kereta Aziva. Saya kan, kalau bila adik-beradik saya aksiden ke apa, saya tak tanya kereta. Saya tanya diorang okey tak. So, nasib baik adik saya dia tak ada aksiden apa-apa. Tapi kawan dia kat sebelah tu hidung patah tau. So, saya dah risau je, ya Allah. Tapi saya tak kisah sebab adik saya yang bayar semua balik. Dia kalau saya bayar pun saya akan marah sikit lah. Tapi taklah marah pun. Saya just akan cakap, bruh, taikmu. Tu je lah. Baiknya, tak adalah. Saya dah sampai ke usia yang saya malas. Saya kan malas. Saya jarang sangat nak marah pun. Melainkan bab kerja. Kerja lain sikit. Kerja saya garang. Kenalah kita kerja. Tapi saya kalau real life saya jarang sangat nak marah. Paling-paling pun saya annoyed. Annoyed tu betul-betul dah hujung-hujung dah macam dia buat hal. Kabut. Tadi Loki duduk bawa kereta kakak. Kereta Land Cruiser. Kabut. Shantia. Shantia. Tadi setiap apa? Dengan Wawa, Zainal.
untuk brand dia. Baik tak? Dulu cita nak jadi apa? Ambil kontrak. Keluar. Dulu cita-cita saya nak jadi Perdana Menteri. Dah sampai. Rahul pergi ambil caji. Dulu dia ambil course apa? Banking and finance. Setiap kali makeup tukar lens ke. Ada Oreo. Memanglah kena tukar lens. Ha? Oreo. Oreo apa? Mana ada Oreo? Kat bawah? Tak. Dah kenapa kakak craving? Sus. Picious. Macam tu sedap makan Oreo. Matcha? Macam Selalulah Rahul beli. Menteri Pendidikan. Tak nak. Menteri Pendidikan. Habis saya jadi kaplan nanti. Terima kasih. Takut. Nak jadi Perdana Menteri atau nak kahwin dengan Perdana Menteri? Buat apa nak kahwin dengan Perdana Menteri? Saya nak jadi Perdana Menteri. Itu cita-cita saya. Kahwin dengan apa? Saya nak kahwin dengan menteri-menteri. Saya nak kahwin dengan orang tu, orang ni. Tak nak. Saya tak nak kahwin. Saya nak jadi Perdana Menteri. Aku nak jalan-jalan raya berlubang ni kan. Kau baiki. Aku baca berita. Saya nak jadi Perdana Menteri. Terima kasih makcik. Saya buat Azifah. Terima kasih. Awak dah 25 dah ada boyfriend ke? Tak ada. Menteri Kewangan. Boleh juga. Sebab saya ada background dia. Lens code. Saya tak ingat. Saya beli je dekat bag. Apa bag oren tu. Saya beli banyak sangat. Saya dah tak tahu dah mana satu mana. Saya punya contact lens kalau korang nak tengok penuh satu kabinet. Saya tak tahu ni yang mana satu pun. Saya tengok ni lawa, pakai je lah. Jangan pakai makeup lebih sangat. Kau kenapa panggil aku sayang? Tanpa makeup dia lagi cantik. Saya shoot kan. Ingat saya nak pakai makeup sengaja ke? Aduh soalan. Baiklah. Kenapa suara mama lain? Mak saya tak pernah cakap dengan saya macam tu. Mak saya dari saya lahir je dia dah mek berat. Mau jadi anak yang molek sikit. Lah masa baby. Tak. Masa saya kecil dia jarang cakap dengan saya. Dia cakap jom dalam saya kecil. Tak, time saya kecil saya ingat dia just selalu muka dia rasa bersalah dengan saya. Lepas tu dia tak cakap sangat pun dengan saya. Mak saya dulu pendiam je. Awak pakai glue sticker. Nak mandi. Eko montok lagi ke? Ya sian Eko. Okay lah bye semua. Saya nak end live dah. Saya nak rehat. Saya dah kepenatan dan social battery saya dah mati. Bye. Thank you Jola saya. Thank you bagi gift more.